Okey guys, selamat pagi dan apa Mat? Selamat pagi dan selamat fighter. Ini hari kita pergi Kuantan, ada Dead Fighter. Okey pagi ni kita pergi Kuantan. Hadir. Enjin hidup jalan memanggil, angin malam jadi saksi. Okey Cik. Nak ke mana ni? Okay, pagi ni kita nak pergi ke Kuantan, RZ Fighter. Oh, bawa motor apa? Motor tu fire lah. Okey baik Okay, fine. Kita tengok. Apa Mat? Kau sama juga? Ha? Apa posisi hari ni? Aku menjadi rider Mak Pedas. Mat. Kau tengah makan dah, Mat. Bismillah dulu, Mat. Kau jalan, Mat. Bismillah dulu, kau jalan, Mat. Kita bergerak tanpa henti, lampu terang di setiap sisi, debu jalan jadi cerita, persahabatan selamanya. Di jalanan kita bersatu, tak kira jauh, tetap padu, deruban jiwa, bebas melaju. Ini kisah kita yang satu. Takkan berhenti, terus ke depan, konvoi ini jadikan. Sebelum gerak baca doa dululah kan. Barulah afdal. Berkat. Ha? Kau dah siap-siap nak bergerak
Kembali kita kali ni RZ Fighter tak fight lah kan, pasal dulu dalam kereta kan. Bagian support. Bagian sabar, Bagian support ni. bagian support dengan sabar kan. Tempai Ah. besar. Lepas tu bagian buat video lah kan. Takkan berhenti, terus ke depan. Konvoi ini jadi kenangan. Sekarang kita baru sampai Pasir Besar satu dah terkandas. Kelas kelas lead. Okay. Bang, protect loading stand lah. Mat, apa masalah ni, Mat? Tak ada masalah, Man. Ha? Masalahnya sekarang mata dah koyak, Man. Nak tidur ni, Man. Oh, bau. Wah, kita tengok. Jangan main pokok ke. Lagi pokok ke. Lagi pun. Lagi pula kau dengan dia. Dia kawan dia. Kawan dia kat sini. Kau ada tinggal pada gate saya tinggal dengan kau. Dia yang tinggal kawan dia. Yang menang tu. Tak, dia ikut Mina. Mina ikut Mina. Mina kan gua dekat kedai makan. Tadi. Yang buka yang penting. Okey, kita dah masuk dalam Muazzam kanan Sugamat. Okay, kita dah sampai Muazzam Perhentian Muazzam Okay, Mat, kita kat mana ni sekarang, Mat? Kita dah sampai Shell Muazzam. Kita berhenti kejap, top-up minyak, basuh-basuh muka ni pun. Kita sekarang dah sampai Muazzam.
Berhenti dekat. Ya, berhenti dekat Shell Muazzam. Mak bagi tu mak. Mak macam kena saman 200 isap rokok. Tengok macam aku macam ni. Lah itu tak ada kena saman. Ya. Baik tak pasang ah. Tak 200 mak kena saman. Okay, ni apa hal tak? Tongkat. Okay guys, kita dekat Muazzam. Dan ni nak safety nak dekat motor Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di Arena Muazzam. Sekarang ni kita nak terus perjalanan antara Okey guys, kita dah nak Sungai Gambang kan. Dekat jauh lagi berapa 2-3 kilo lagi sampai Simpang Gambang. Lagi satu lagi checkpoint Petronas. Petronas Gambang. Lepas tu kita terus shoot sampai ke tempat event. Motor dah terlepas. Gambang Petronas Gambang. Okey, lepas ni kita terus masuk Bandar Kuantan. Okey, yang apa lagi ni kau yang kita nak jumpa. Tahu bawa motor nak bawa motor man. Langkah aku masih mencari arah. Jatuh bangun aku dah rasa, namun mimpi tak pernah binasa. Dalam gelap aku masih berdiri, walau luka tak siapa mengerti. Setiap detik jadi saksi. Aku takkan berhenti. Ada motor ni. Tanya sikit. Apa jadi dengan motor kau? Aman? buat kontes bang tu. Sekarang bisa sampai dekat Gambang. Pukul 1. Pukul 3 sampai homestay. Petang sikit, malam boleh lepak tempat event. Tiba masa pasti sampai, walau jalan penuh berdelai, langkahku takkan terhenti, kejar mimpi sampai jadi realiti. Tiba masa pasti sampai, walau dunia cuba halang aku pergi dengan doa dan usaha ini aku pasti akan jadi. Sekarang ke Petronas Gambang. Pergi homestay dulu. Lepas pergi homestay, dia makan dulu. Petang baru pergi tempat event kan. Okey. Jam gila. Jalan nak masuk Pekan Kuantan. Bandar Kuantan, bandar. Yang ni langsung dia gila-gila ada dengan abang ni. Ke hari aku teruskan, walau pernah tak pernah luahkan. Orang lihat hanya luaran, dalam hati penuh tekanan. Namun aku Jam tu jalan tu. percaya Mantu-mantu. Ya. salah masa, yang jatuh pasti akan bangun. Budak tu pergi lintas naik sepepat. Kalau nak U-turn balik siang lagi payah ada jam. Dia lintas naik barang motor.
Yang ni dah jam lah. Aku takkan terhenti kejar mimpi sampai jadi realiti. Tiba masa pasti sampai, walau dunia cuba halang aku pergi. Dengan doa dan usaha ini aku pasti akan jadi. Kalau hari ini aku diuji, esok pasti ada sinar menanti. Aku takkan mundur walau sendiri. Ini jalan hidup yang Okay, kat sini ada bawang jeruk ni. Dia biasa kat Thailand ni tu. Ini 125 sekarang 3,000 siung. Ini 125 sebiji. Siung pula. Dia sampai homestay baik. Ni dia aku tak hit buat. Tiba masa pasti sampai. Nasib tak betul kan? Motor dia low. Pagi di ujung gang, sepatu penuh debu. Aku bawa nama yang belum sempat